Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan tuan-tuan semua sihat. Hari 11 saya di dalam konvoi Global Smooth Flotilla. Kami telah merentas dengan begitu pantas daripada kereta Greek semalam dan sampai ke lautan antarabangsa menuju ke Gaza. Dalam tempoh perairan sekitar 10 ke 11 jam telah pun mencapai 50 batu nautika. Dan keadaan lautan Mediterranean, di sebelah kami terdapat beberapa lagi kapal rakan Global Smooth Flotilla. Dan matahari baru bangkit di laut Mediterranean. Kerana di sini sekitar pukul 9 pagi. Dan saya doakan perjalanan ini kekal tenang walaupun saudara nampak sedikit berkembang. Dan menjadikan kapal kami bergoncang dan semua barangan yang diletakkan di tempat yang tinggi perlu diturunkan. Apapun kami harap sampai ke Gaza. Kami malam tadi juga bangun untuk menjaga kawalan secara bergilir kerana terdapat kabar mengenai pergerakan drone. Tapi saya anggap itu mungkin drone yang datang daripada pihak keselamatan, sama ada daripada Turki, Spain ataupun daripada Itali. Matahari begitu cantik dan kami akan terus dan saya yakin sampai ke Gaza mengikut jadual, iaitu pada 4 hari pelayaran. Dan harapnya kami berada di sana pada 30 hari bulan September atau 1 hari bulan Oktober 2025. Dan jangan lupa tarikh itu berarti kurang seminggu genap 2 tahun Gaza dibantai dengan angka kematian melepasi 65,000 orang, mereka yang cedera melepasi 170,000 orang, dan yang mati akibat kebuluran 500 orang. Doakan untuk Gaza, sentiasa kita berjuang untuk Palestin. Kerana tanpa kita, suara dunia mungkin makin melupakan nasib 2.3 juta rakyat di Gaza dan 3.5 juta rakyat di tebing barat yang kini ditindas.